salah satu sebab mengapa ramai orang terperangkap dalam scam ataupun membuat pelaburan yang betul tapi kurang menyerlah pelaburan tersebut, ialah kerana ilmu kewangan pelaburan mereka terlalu cetek. Kata orang kita, okey, kita melabur dah emas. Emas bagus, boleh buat duit. Sekarang emas memang tengah happening sekarang. Betul. Kalau you cakap emas menguntung, boleh buat duit, memang betul. Tetapi ini tidak bermakna kita boleh beli emas sebarangan ataupun pilih syarikat sebarangan. Salah pilih produk, salah pilih syarikat, instead of buat duit mengaut untung, kita boleh menanggung kerugian. Betul. Malah boleh kehilangan semua modal kita walaupun beli emas lah. So rakan-rakan kita semua mereka buat duit besar, wang besar, untung besar. Kita salah pilih syarikat, hilang semua modal. Kebanyakannya sebab ilmu tu, ilmu kewangan pelaburan tu terlampau cetek. Setengahnya tak tahu langsung.